pagi guys. Sekarang kami on the way ke Port Dickson. Ni driver saya. Mas. Bajak gila. Tak pandang kamera. Ha? Hello guys. Hello. Ni kat belakang ni. Hello guys. Tak nampak kan? Hitam. Hello guys. Kita hari ni nak pergi mana? Kita nak kamera ni? Port Dickson. Port Dickson. Kamera jauh ke nak pergi Genting? Genting lah. Kita hari ni bawa manual guys. Saya dah lama tak bawa manual. So hari ni saya nak jadi Dom Torito, okay? So foto saya nak tengok Dom Torito, nak tengok saya main gear. Toro. Baik, okay? Wish aku hidup kat Wayne tu. Few moments later. So kita dekat Roshamat. So diorang tengah restock ayam ni korang. So maknanya ayam Roshamat memang tukar hari-hari. So ayam diorang fresh. Jadi korang dapatkan ayam korang kat Roshamat sekarang juga. Yes. That's right. Swipe up. So guys, kat Roshamat pun ada ni sosis pandai. Sekarang sosis pandai boleh dapati di mana-mana juga. So dapatkan sekarang di Roshamat. Murah je korang, RM8 paket. Ni yang jago. Yang personal favourite saya ni, pizza spicy. RM8 je. Murah sekorang, sosis besar-besar. Cari apa Jim? Kita tengah cari chili. So nak cari yang sedang dekat kan? Tak selesa. Nak cari yang murah-murah je like macam tengok ni, 322 tapi banyak korang. Banyak chili dia kat Roshamat ni. So tu kira Ni. mahal ke murah je? Banyak ni. Kira murah lah ni. Murah kan? Aku tu kalau beli cili selalu kau ambil RM10. Uish. Sebab apa aku suka pedas-pedas. Bukan Lawang Nation. Kau pula cari RM2. RM2. RM2 lebih ni. Tanpa RM3 ni still banyak korang. Betul ke ni? Betul. RM2. Betul cili ke? Cili ke? Betul ke ni? Dapat strawberry ni buka-buka kat rumah. Masam benda ni. Tidak lah aku buat vlog lagi lah. Tak ada weh. Aku rasa RM2 tu okey dah. Paling murah. Apa nanti kita boleh buat sambal. Buat sambal ni apa ni? Salah tu. Aduh. Salah. Aku Tak ada dalam perancangan. Aku tak tengok. Tak ada dalam perancangan, okey? Serius sikit. Kita nak cari bawang putih. Bawang putih ke bawang merah? Bawang putih. Mungkin cukup dah. Ini pun putih. Let's go. Cuba. Okay, hello guys. So sekarang ni apa yang kita orang sekarang pukul 5.17 pagi, okey? Disclaimer. Sekarang pukul 5.17 pagi. So apa yang kita orang akan buat, kita orang akan masak. Tapi tak tahu nak masak apa. Kita orang akan tengok apa yang sebab tadi kita orang beli macam-macam. Kita orang plan nak beli beras je. Sekali boleh lah kita beli salmon, kita beli lamb. So kita orang plan, kita orang nak masak chicken chop tapi pakai tepung bestari. Okay? See you guys there. Bye-bye. Kenapa kau tak nak letak sini? Tak lah nak isi bukan. Oh, POV. Ya. Dah basuh ke ni? Basuh dulu. Ada semua. Tak kena tunggu dia tak. Okey sini. Lama ni baik petang balik. So guys, kita bawa balik daripada Roshamat. Ni kita akan masak nasi. Ajib akan masak nasi lah sebab aku tak kerti masak. Aku beli beras tapi aku tak kerti masak. That's not my job. By the way, stay tuned guys for vlog Ajib. So guys, nak dapur. Hari ni kita nak buat big breakfast. So guys, hari ni kita nak buat big breakfast. Sebab apa? Cik dah masak. Nasi sedang masak. Sebab apa kita nak buat big breakfast guys? Sebab kita rasa hari ni kita macam orang bukti sikit. Sebab apa? Hari ni Apa big breakfast?
Kita nak buat big breakfast. Apa big breakfast? Big breakfast ialah breakfast yang besar. Bukan ni ke? Apa nama dia, Cip? Betul lah nama big breakfast kan? Sebab waktu aku kerja kat kedai dulu, memang ada menu big breakfast. Dalam tu adalah something. Adalah Ini kan English breakfast. English breakfast, air teh. English breakfast tu air teh. Ini American ni. Kalau kata dah macam fries ayam ni. Tapi big breakfast lah. Nama bila alik ni. Mencap ni tau. Oh dia. Ush. Itu benda. Tinggi sangat lah pula. Dan ni kita nak masak kentang. Jimmy dah tolong kupas. Kentang murah guys. Dekat Rosham Mat. Oh bang, asam lekat. Dah siap. Tinggal goreng kita punya wedges. Bawang-bawang tu kita okey kan? Ya, kembali dengan rancangan masak apa ni bawang bujang. Tak sangka pula ni vlog masak. Vlog random je. Kita pakai je sos apa yang ada, jimat. Panas lagi ni wedges kita. Dah subuh sekarang. Macam McD. So ini enjoy. Macam McD. Rasa je. Dah ni ending dia. Macam mana? Baik guys. Kita kenyang. Sedap guys, Haji masak. Nah pula. Oi, sedap lah. Hai, goreng ayam kan? Boleh lah makan bujang. Tengok movie. Bye bye.